Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Bacalah. Iqra tu fi'il amar, perintah Allah suruh baca. Baca kamu dengan diri kamu sendiri, baca tu rekod kerja kamu. Lagi takut. Kita nak tolak tak boleh. Iqra kitabaka, baca ni kitab kamu, akaun kamu. Binafsika, dengan diri kamu sendiri. Itulah hisab kamu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hak mana akaun kita selama balik dulu sampai sekarang tak molek tu banyak, kita minta maaf. Sebab raja ni raja yang maha pemaaf, raja yang maha pengapun. Tu boleh duduk kita lah. Raja yang maha maaf, maha pengapun, itulah yang kita boleh duduk. Nak minta orang yang tak sedanu saja, mari jadi member masjid pula. Ni dia jadi member kelak tu, kelak ni berhentilah. Mari jadi member masjid, member surau, member Quran. Comel, molek sungguh. Sebab apa? Allah beri tu. Allah beri peluang pada kita. Allah beri peluang sungguh pada kita. Okey, takut kita tak berjaya di akhirat. Jangan nak confident lah kerja agama, tak ada siapa kita nak confident, tak ada siapa nak yakin. Sebab itu ayat pertama tadi, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Pasti tiba, pasti akan dijatuh hukum. Dan ayat yang kedua pula, surah kiamat tadi ya dah. Kita pergi merata rojok sana rojok sini, kembali balik kepada asal tajuk kita. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Kembali balik surah kiamah tadi. Dia kaedah belajar tafsir je tu lah. Dia merata hurai balik kepada asal. Gitu. Ayat yang kedua, Allah bersumpah lagi, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa manusia, setiap manusia amat menyesali diri masing-masing pada hari kiamat. Nak tahu kita menyesal tak menyesal sana. Aku bersumpah setiap jiwa manusia dibangkit mari, semuanya akan menyesali diri masing-masing. Huraian dari ahli tafsir mengatakan ayat ini, semua manusia menyesal. Ada yang menyesal, kenapa aku buat amal sikit, kenapa aku buat derma sikit, kenapa buat kebajikan sikit, menyesal kot tu. Ada yang menyesal, kenapa aku dah buat jahat, kenapa aku dah buat keburukan. Semua manusia akan menyesal. Allah bersumpah. Yakin. Dan aku bersumpah dengan setiap jiwa manusia akan menyesali diri masing-masing. Allah. Tapi menyesal di sana Allah tak terima. Menyesal di sini Allah terima, insya-Allah. Kalaulah kita kata kita ni 3 hari lagi akan mati, doktor pakar kata Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin ni kamu matilah, misalnya hari Senin depan kamu matilah, doktor pakar kata tu ada peluang bagi kita 3 hari, tak apa. Ya Allah, maafkan aku lah ya Allah. Tu. Dulu orang nak kena pancung tekak di Arab Saudi, di Mekah, pergi tawaf dulu. Pergi tawaf, suruh dia semayang, suruh dia taubat, suruh dia apa. Lepas tu baru pacung. Cong hari Jumaat. Jom, saya pernah tengok. Cong cepat. Dia suruh orang ramai tengok. Nak pacung. Suruh orang ramai tengok. Kata ni hukum apa, nikah apa ni. Okey. Sebab itu di Mekah dulu, kalau misalnya kedai tu buka, kedai mah, kedai apa tu buka, tak ada nak kena apa ni, tak ada kena curi pun.
Itu Islam. Itu Islam. Perangai dia molek. Kalau kita tak Islam, apa tengok di Amerika. Yang di Amerika, penjara setiap wilayah ada, penuh lipoh. Ki apa? Ki rusak akhlak tu. Rusak akhlak tu. Ki apa tu? Kita tak nak jalankan Islam. Islam dia adil. Kapasing mana reti benda tu. Dia tak ada belajar. Okey, sungguh. Kalau kita tengok negara Eropah ke mana, semua kerana rusak akhlak. Rusak akhlak, deraka dulu apa? Rusak akhlak, habis. Right. Sebab itu Allah bersumpah kata setiap jiwa manusia akan menyesali. Menyesal kenapa buat amal sikit. Kenapa buat sedekah sikit, buat ibadat sikit, buat kebajikan sikit. Dan misal kenapa aku buat buruk. Sebab Allah beri gambaran. Allah beri gambaran dalam surah Fatir. Surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 37. Ayat 37.